Assalamualaikum guys. So ini adalah series terbaru untuk channel aku, MMA for Nerd, di mana aku panggil video kali ni, aku panggil series kali ni adalah Sembang dalam kereta ataupun borak dalam kereta. Basically benda ni macam orang kata apa, vlogging, car vlog vlog car. Biasa kita ada motor vlog, kali ni kita ada car vlog. Alright. So hari ni aku nak cerita pasal takedown defense guys. So kalau korang nak tahu, takedown defense ni biasanya dekat dalam MMA, benda ni sangat penting lah, especially untuk striker. So kalau korang perasan kan, sekarang ni bila kita tengok MMA, sejak daripada wrestler ni, diorang ni nampak lebih dominan sebab diorang ada takedown yang bagus. Jadi kalau korang ni seorang striker, korang ni lebih kepada minat kepada striking, korang wajib kena tahu takedown defense. So aku nak korang stay tengok video ni sampai habis, sebab dekat ujung video ni nanti aku nak share dekat korang macam mana kita nak buat takedown defense, so that lepas ni korang tahu takedown defense, susah lah sikit wrestler ni ataupun grappler ni nak takedown korang. Tapi korang kena training betul-betul, korang kena practice betul-betul. Sebab apa yang aku share ni asas je, tapi sharing pasal tutorial semua aku akan buat dekat ujung video. So korang kena stay dengan aku sampai habis. So korang kena dengar semua bebelan aku ni sampailah habis. Kalau tak, nanti korang tak faham ataupun korang tak tahu kepentingan takedown defense ni, especially untuk striker. Kalau korang nak tahu kenapa kan ramai orang fail dekat takedown defense ni, sebab biasa kalau diorang striking kan, diorang banyak fokus on attacking on upper body. Tapi bila orang nak take down kau, orang akan fokus dekat ambil lower body, iaitu target dia dekat bahagian kaki kau. So first kali kau kena faham kau punya footwork, kau punya movement. Sebab bila orang nak take down, orang akan hanya boleh take down kau bila kau dalam keadaan setempat tau. Kalau kau dalam keadaan movement, bergerak ke kiri ke kanan, so basically susah dia nak take down. Sebab take down ni perlukan kau duduk setempat, bukannya dalam keadaan movement ataupun dalam keadaan bergerak. So kalau kau sentiasa bergerak, itu defense yang pertama yang kau kena buat lah, untuk elakkan diorang try untuk shoot kau. Duluan guys, aku memang striking dominan lah. So aku boleh strike, not bad lah, aku kan nak kata bagus sangat tu tak ada, tapi aku boleh strike dengan kemas. Sebab aku punya background, taekwondo background. And then aku transition kepada kickboxing. By the way, aku main taekwondo bukanlah main taekwondo biasa-biasa. Aku mewakili negeri Selangor dan aku pernah mewakili negeri Kedah. So aku punya striking quite solid lah. Tapi kan bro, bila aku transition to MMA, benda jadi berubah lah. Sebab kan dengan takedown ni, lepas je aku kena takedown, bro, tak sampai 10 saat aku settle lah, aku tap. Sebab masa tu aku tak tahu lagi macam mana nak takedown defense ni, apa semua ni. Benda tu sangat-sangat menghantui aku jugalah, in term of nak defend takedown ni. Jadi apa aku belajar adalah, bila kau nak takedown defense, not only the technique, yang nombor 2 adalah range management ataupun distance management. Kau kena bagus dalam kau punya distance management. Engkau tak boleh terlampau dekat, yet engkau tak boleh
terlampau jauh sampai kau sendiri tak boleh nak attack. Tapi bila dekat sangat, kau prone to take down lah. So maksudnya opponent kau senang nak shoot kau, senang nak take down kau. Sebab grapplers ni, dia take down, dia bukannya ada satu teknik je dia nak take down. Dia boleh take down kau dalam pelbagai jenis teknik. Macam-macam cara boleh take down kau. Single leg, double leg. Okay, kadang-kadang kita ingatkan kita boh lutut dekat dia kan, dia boleh berhenti. But 90% of the grapplers, dia takkan berhenti. Walaupun dia kena, dia ambil je. Janji dia dapat dulu sikit, and then dia akan settlekan kau. Sama ada dekat tengah-tengah ring ataupun dekat tepi ring. Sebab takedown dekat tepi ring ni lebih mudah daripada takedown dekat tengah ring. So guys, itu adalah serba sedikit lah perkongsian aku tentang takedown defense. So, macam aku janjikan, kalau korang dah tengok video sampai sekarang ni, maksudnya korang betul-betul berminat nak tahu pasal takedown defense. Aku akan sediakan teknik asas takedown defense yang kau boleh, mungkin boleh praktis dengan kawan kau. Dan kau juga boleh, apa orang kata, kau juga boleh praktis masa kau sparring. But ingat, apa yang aku share ni asas saja. Korang kena selalu praktis, dapatkan dia punya rhythm, dapatkan dia punya jarak, dapatkan dia punya timing dan juga tempo, supaya korang punya takedown defense ni berhasil dan solid. Aku janjikan dekat korang, di ujung video nanti aku akan sharekan macam mana kita nak buat takedown defense. Kena tengok dulu kepala dia mengarah mana. Kalau ke kiri, kita kena pusing pinggang kita ke sebelah kiri. Kalau kepala dia ke kanan, kita akan pusing ke sebelah kanan. Jadi bergantung kepada di mana kepala dia berada. So bila dia buat shoot double leg, kita dah check kepala dia belah mana. Bila dia shoot, saya pusing ke sebelah kiri, ke arah kepala dia. Badan saya tegak. Tangan kanan saya akan masukkan ke dalam pinggang dia. Dan tangan kiri saya kena tolak belakang kepala dia dan ke bawah. Dan last kali, saya akan pegang dekat bahagian pinggang dia untuk mengelakkan dia terus tangkap kaki saya. Cuba tangkap. So dia tak boleh tangkap. Tapi kalau saya lepaskan tangan macam ni, so dia boleh pegang kaki saya dan habiskan takedown ni. Aku harap aku boleh jumpa korang dekat Borak Dalam Kereta episod seterusnya, besok akan datang. Terima kasih. Aku jumpa korang di next video.